Larut, Perak pada pertengahan abad ke-19, kekayaan lombong bijih timah di Kelian Pau dan Kelian Baru membawa masuk ribuan pelombong Cina. Dua kuasa besar Haisan dipimpin Chun King Hui dan Gihin dipimpin Chin Ah Yang bersaing untuk mendapatkan kuasa ekonomi pelombongan. Pertelingkahan ini mereka akhirnya mencetuskan siri konflik yang dikenali sebagai Perang Larut bermula sejak 1861. Kerja kita hari ni ganggu lagi. Ada orang jingin datang ancam kawasan kita. Kita ikut arahan ketua. Kalau perang ni betul-betul meletus, siapa nak lindungi kita? Anak-anak ingat, kita datang cari rezeki, bukan cari musuh. Kalau darah tumpah, lombong siapa yang akan terus bekerja? Isteri kita nak lari mana? Anak-anak nak makan apa? Tapi mereka dah turunkan tanda ambil alih. Ada yang kata semalam 2 orang lelaki jihin datang berdiri dekat tebing tu tunjuk parang. Kita tak boleh terus berdiam. Kalau mereka rampas lombong ini, esok lusa kita akan hilang kerja. Kita perlu berjaga malam, pengawal di pintu masuk, dan kawasan ini akan huru-hara. Dengar sini, kita mesti patuh kepada undang-undang lombong. Jangan bertindak sendiri. Jika Haisan dan Gihin bergaduh lagi, Larut akan jadi kacau bilau. Tapi Kapitan, kalau kita tunggu dengan Ibrahim, mungkin dah terlambat. Mereka dah ambil beberapa lubang kecil di Kelian Baru. Saya faham. Jadi, langkah kita perkemas barisan pengawal. Malam ini, 2 giliran ronda. Bawa lampu dan tali. Sesiapa yang nampak gerak-gerik asing, laporkan terus. Saya akan hantarkan wakil ke mesyuarat kapitan lain untuk dapatkan arahan bersama. Kita juga mula menyimpan stok beras. Kalau keadaan semakin buruk, kita mampu bertahan seminggu. Stok beras? Itu yang patut kita fikir. Bukan semua boleh melarikan diri bila-bila masa. Kalau mereka menyerang dalam gelap, kita pertahankan lombong kita. Bukan untuk menimbulkan perang, tapi untuk keluarga kita. Baik, berhati-hati. Kita cuba cari jalan damai. Hantarkan surat kepada Ngah Ibrahim dan Kapitan Haisan. Tapi jika provokasi berterusan, kita pertahankan diri. Itu peraturan. Kamu semua, hasil biji timah semakin meningkat. Tetapi Jihin tidak berhenti untuk mencabar wilayah kita. Tuan Chum, mereka cuba rampas kawasan Kelian Baru. Kita tidak boleh tunjuk lemah. Kalau kita beri ruang, mereka akan terus ambil lagi. Saya cadang kita hantar kumpulan siasat pada waktu malam. Lihat siapa yang masuk dan keluar. Kita telah diberikan kepercayaan daripada Ngah Ibrahim untuk menguruskan kawasan ini. Kita bukan penceroboh, kita pembuka lombong. Saya cadang kita laporkan kepada Ngah Ibrahim dahulu sebelum bertindak. Tapi Tuan, jika kita selalu berundur setiap kali mereka mengancam, kita akan menunjukkan bahawa pengaruh kita pudar. Ramai pelombong kita akan khawatir. Jadi, kita kena tunjukkan kemampuan kita untuk melindungi orang kita. Kita atur 3 langkah. Pertama, hantar surat rasmi kepada Ngah Ibrahim. Nyatakan laporan ancaman dan minta perlindungan serta pengesahan hak lombong. Yang kedua, kita kuatkuasakan kawalan di jalan bekalan. Jangan biarkan bahan makanan ataupun bahan mentah alat jatuh ke tangan musuh. Yang ketiga, kita lantik 2 kumpulan untuk mengintip dan memantau pergerakan Jihin. Bukan untuk memulakan pergaduhan, tetapi untuk bertindak balas jika diserang. Bagaimana dengan mendapatkan sokongan orang Melayu setempat? Kalau kita dapatkan kebenaran dan bukti dari pegawai tempatan, kita lebih berdiri kukuh. Betul. Hantar utusan
baik kepada penghulu dan pegawai. Kita gunakan sekutu yang ada. Tapi ingat, undang-undang dan kedaulatan mesti dipatuhi. Saya tidak mahu kita dilabel sebagai perusuh. Tuan, jika mereka serang dulu, kita bantah. Jika diserang, kita balas dengan teratur, bukan dengan amuk. Kita pertahankan lubang-lubang utama, lindungi keluarga Pelombong dan patuhi keputusan mesyuarat ini. Keganasan terancam tidak bermaksud kita agresif. Ia bermakna kita bertanggungjawab terhadap komuniti kita. Lebih baik ada rancangan daripada hanya marah. Baiklah, tugasan telah teragihkan. Utusan Kengah Ibrahim, Liwi, penguat selamatan dan bekalan, Afuk, pengintip malam, dan 2 kumpulan lagi di bawah pengawasan Kapitan. Siap? Siap! Haisan semakin angkuh. Mereka fikir laut ini mereka punya orang. Kawasan yang kita dah teroka, mereka masih ingin rebut. Tuan, sebelum kita membuat langkah, kita perlu tahu apa sebenarnya mereka tuntut. Kalau kita mula bertindak tanpa bukti, kita akan dilabel penceroboh. Di China kita musuh, di sini tetap musuh. Mereka tidak boleh dibiarkan menguasai semua Lombok Timur. Ada laporan beberapa petak lombong di kawasan Kelian Baharu telah diwarna dengan tanda Haisan. Beberapa saksi ada melihat atau ternampak mereka mengawal jalan bagi bekalan. Di sini kita boleh potong bekalan makanan mereka supaya mereka lemah. Kalau kita potong bekalan, keluarga akan menderita. Kita mahu kawal Lombong, bukan jadikan penduduk lapar. Kita bukan kejam, kita akan lakukan tekanan strategi. Hentikan beberapa lori bekalan, tetapi biarkan bekalan asas melalui untuk orang awam. Fokus kita adalah untuk memaksa mereka berbincang semula tentang sempadan Lombong. Ada juga yang mencadangkan kita minta sokongan daripada Kapitan Melayu di kawasan itu. Mungkin mereka boleh jadi orang tengah. Baik, saya hantar utusan perahu kepada beberapa penghulu. Jika itu gagal dan Hansam terus menekan, kita siap siaga. Malam ini, latihan pendek untuk beberapa anggota. Cara bertahan, bagaimana mengunci pintu Lombong dan menutup laluan air kecil supaya mereka tidak ganggu operasi Lombong. Tetapi ingat, elakkan pembunuhan besar-besaran. Kita mahu kemenangan, bukan dendam tanpa tujuan. Apa arahan ketua? Bersedia. Jika mereka halang jalan bekalan kita lagi, kita balas. Hantar 2 kumpulan pengawas di sempadan. 1 untuk memantau penggerakan Haisang. 1 sebagai sandaran untuk keluarga Gihin. Juga siapa yang boleh menjejak perniagaan kecil Haisang. Kesian juga kalau kita biarkan mereka terus menguatkan kedudukan ekonomi tanpa cabaran. Kita juga perlu sumber kewangan untuk membayar pengawal dan makanan. Saya cadang kita boleh kutip sedikit iuran daripada ahli perniagaan yang mendapat manfaat daripada pelombongan. Bukan untuk bermegah, tetapi untuk kos perang jika perlu. Baik. Semua langkah ini perlu dilaksanakan dengan kadar segera, tetapi berhati-hati. Kita mahu kuasa, bukan kehancuran yang memalukan. Jika Haisan cuba proaksi, kita tidak akan tunduk. Siap! Siap! Pada tahun 1861, suasana di Larut berubah menjadi medan perang. 2 kongsi gelap, Haisan dan Gihin, bertempur untuk merebut kawasan Lombong Bijih Timah. Rumah perlombongan dibakar, kubu diserang dan kawasan Lombong ditawan bergilir-gilir. Ketegangan yang bermula kecil akhirnya menjadi pertempuran yang besar yang menggoncangkan seluruh Larut. Hentikan!
Hentikan pertumpahan darah ini. Jika pergaduhan ini berlarutan, kita semua akan rugi. Tiada lombong yang boleh beroperasi, tiada hasil dapat diperoleh dan pekerja kita terus mati sia-sia. Kita akan bermusuh sampai bila? Apa gunanya lombong yang kaya raya kalau semuanya musnah kerana perang sesama sendiri? Haisan, Yehe, beta tak mahu larut hancur. Hentikan yang pertempuran serta-merta. Tuanku Menteri, Jihin yang mula dulu. Mereka menyerang kawasan kami tanpa amaran. Kami hanya mempertahankan hak kami. Itu fitnah. Kami hanya bertahankan diri selepas Haisan melanggar sepadan lombong kami. Kami tidak mahu perang ini berterusan. Cukup. Beta tak mahu lagi dengar alasan kamu berdua. Mulai saat ini, semua lombong akan berada di bawah kawalan langsung pentadbiran larut. Tiada sesiapa dibenarkan bertindak sendiri. Jika ada yang melanggar, beta akan tangkap kamu berdua tanpa kompromi. Namun, meskipun arahan dikeluarkan, konflik tidak reda. Pertelingkahan semakin sengit dan keadaan di larut semakin tegang. Serangan balas dan sabotaj berlaku bertahun-tahun. Laluan bekalan dihalang, lombong ditenggelamkan dan penduduk melarikan diri. Kekacauan ini bukan lagi berlaku sekali-sekala, tetapi menjadi rutin harian. Seolah-olah larut ini hidup dalam kawasan yang perang yang tidak lagi pernah berhenti. Hidup kami terhimpit. Bilakah keamanan akan kembali? Selagi dua kongsi ini tidak berdamai, tak akan ada keamanan. Selagi dendam dibalas dengan dendam, kita hanya akan lihat banyak kerugian. Semua lombong akan terbiar. Pekerja kita akan terus lari dan tanah yang sepatutnya memberi rezeki akhirnya menjadi medan pertempuran. Kita harus berhenti sebelum semuanya musnah kerana perang ini yang tidak menguntungkan sesiapa pun. Beta sudah mendapat laporan bahawa larut tidak aman. Apakah ini cara kamu mencari rezeki? Tuanku, kami hanya mahu keselamatan untuk orang kami. Kami juga, tuanku. Tuanku, Patik telah cuba mendamaikan mereka, tetapi persaingan biji timah terlalu kuat. Jika keadaan ini berlarutan, British akan gunakan alasan ini untuk campur tangan. Seperti yang dibimbangi, British akhirnya masuk campur tangan pada tahun 1873. Mereka mendakwa pergaduhan kongsi Cina mengancam kepentingan perdagangan dan keselamatan laluan bijih timah. Dengan alasan ini, British mengarahkan gencatan senjata mengambil alih laluan pendamaikan kongsi dan perlahan mula menekan pentadbiran Perak. Langkah ini menjadi pintu masuk kepada penguasaan mereka yang lebih besar. Ini tanah kita, tetapi kita makin hilang kuasa. Apa yang dahulu berada di tangan pembesar Melayu kini semakin pupus oleh mereka. Sedikit demi sedikit, kedaulatan kita tergelincir tanpa mampu kita halang. Pada tahun 1874, Sultan Perak dipaksa mendangani perjanjian Pangkor. Campur tangan British yang bermula akibat perebutan takhta dan konflik larut akhirnya memuncak pada hari itu. Apakah syarat mereka? Mengapa sampai begini sekali negeri Beta harus tunduk? Apa yang mereka mahu daripada Perak? Negeri yang selama ini Beta dan para menteri pertahankan. Mereka menuntut satu perkara besar. Seorang residen British akan ditempatkan di Perak. Kononnya untuk menasihati Sultan. Namun, nasihat ini wajib diterima. Ini bermakna kuasa pentadbiran tidak lagi mutlak milik Sultan atau menteri.
British kini memegang kuasa sebenar dalam urusan negeri. Jika begitu, ini benar-benar menandakan berakhirnya kuasa kita di Perak. Segala usaha kita membangunkan Larut, biji timah dan pengaruh kita sebagai pembesar semuanya kini di bawah penguasaan mereka. Kita hilang hak menentukan masa depan negeri sendiri. Perang Larut bukan sekadar pertelingkahan kongsi Cina. Ia membuka pintu kepada campur tangan British yang menjatuhkan kuasa tradisional Melayu di Perak. Dengan persaingan biji timah, dunia politik tanah Melayu berubah selama-lamanya. Inilah kisah Perang Larut, sebuah tragedi yang mengajar bahawa tamak dan sengketa membuka ruang kepada penjajah.